Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustazah harap murid-murid semua berada dalam keadaan sihat semuanya. Bersama saya, Ustazah Nilawati binti Hanadi dalam mata pelajaran Sirah tahun 6. Sebelum memulakan pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Arhamar Rahimin. Baiklah murid-murid, kita menyambung tajuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapat jaminan syurga. Sebelum ini, kita telah mengetahui sahabat-sahabat lain seperti Talhah bin Ubaidullah radhiyallahu anhu dan Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Pada kali ini, kita akan mengenali pula sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Murid-murid, mari kita mempelajari riwayat hidup Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Nama asal beliau ialah Abdul Amru bin Auf bin Abdul Al-Haris dari kabilah Zuhrah. Beliau di antara 8 sahabat terawal yang memeluk agama Islam. Beliau memeluk Islam melalui Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah memeluk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menukarkan namanya kepada Abdurrahman bin Auf. Beliau berhijrah ke Habsyah bersama Saidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu dan keluarganya untuk mengelak dari tekanan dan penyiksaan orang-orang Quraisy. Selepas kembali dari Habsyah, beliau berhijrah pula ke Madinah dan telah dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Di Madinah, beliau telah memulakan perniagaan secara kecil-kecilan di pasar. Kebijaksanaan, kejujuran dan kesungguhan dalam menjalankan perniagaan telah menjadikan beliau seorang usahawan yang berjaya. Beliau merupakan sahabat yang pemurah dan dermawan. Sifat dermawan beliau amat disenangi dan dihormati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah berjaya memecahkan monopoli kaum Yahudi dalam bidang perniagaan di Madinah. Beliau telah kembali ke rahmatullah pada tahun 31 Hijrah ketika berumur 75 tahun. Baiklah murid-murid, mari kita sama-sama menghayati kelebihan dan keistimewaan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Pertama, beliau telah menyertai semua peperangan menentang musuh Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, Abdurrahman bin Auf pernah dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin tentera Islam, menyeru penduduk Daumatul Jandal menganut Islam. Ketiga, beliau juga merupakan orang yang paling banyak memerdekakan hamba. Beliau pernah memerdekakan hamba dalam satu hari seramai 30 orang. Keempat, Abdurrahman bin Auf lebih dikenali sebagai seorang sahabat yang berjuang dengan harta bendanya kerana beliau tidak pernah ketinggalan memberi sumbangan harta kepada perjuangan menegakkan Islam. Murid-murid nak tahu tak, apakah faktor yang menjadikan perniagaan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berjaya dan mendapat keberkatan?
faktor yang menjadikan perniagaan Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu berjaya dan mendapat keberkatan adalah kerana beliau selalu berniaga barang yang halal dan menjauhkan diri dari perniagaan haram. Alhamdulillah, kita telah selesai mempelajari riwayat hidup Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu dan kelebihan serta keistimewaan beliau. Murid-murid, kita harus bersikap mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri dalam setiap perkara kebaikan. Inilah contoh sifat terpuji yang ditunjukkan oleh Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sekian dahulu daripada Ustazah. Semoga kita berjumpa lagi pada waktu akan datang. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.